Untuk destinasi makan-makan Putrajaya kali ini, jom Abang itu buat korang pergi makan kat sebuah kafe yang ramai orang tak tahu lagi. Kafe ni kan dia nampak simple, tapi dia punya menu macam ni. Paling best kat kafe ni ada satu taman indoor yang cantik tau. Assalamualaikum, selamat datang ke Grab & Go PSTC Putrajaya. Kita sediakan masakan yang western dan Asian cuisine. Menu yang paling popular untuk breakfast ialah breakfast Putrajaya dengan harga RM10 saja. Untuk lunch, menu yang paling popular grill chicken marinate dengan fresh herb bersama dengan black pepper sauce. Untuk nasi goreng ni, goreng kampung style. Yang paling specialnya, kita ada udang galah fresh. Satu lagi yang special, nama dia kambing hitam manis. Kambing ni berempah mushroom soup. Saya gunakan 3 jenis cendawan, shiitake, enoki dengan butter mushroom. Burger ni besar juga portion dia. Sekali dengan fresh. Special dalam seperti kemudahan ni, kita sediakan smoked chicken. Untuk menu petang, cucuk udang harimau. Murah RM6 saja. Pizza yang paling laris sekali, Hawaiian smoked chicken. Di JJ ni yang paling popular, salted egg tart. Fresh dari oven. Tiramisu paling popular. Garnishing tiramisu kita ada blackberry dengan strawberry. Wih, besar betul cucuk udang ni. Dengan udang-udang sekali besar. Weh, puas hati kot. Pizza RM20 besar macam ni. Untuk nasi goreng udang galah ni, harga dia amat reasonable, 20 saja. Masih ada udang kecil dengan ayam lagi. Udang galah dia kat dalam dia ada sambal tau. Dia punya nasi goreng very flavorful. Macam standard hotel 5 star nasi goreng tau. Kau tengok tu dia punya burger macam mana. Punyalah besar burger dia. Salted egg tart ni memang sedap. Dia rasa dia punya lemak manis masin dia tu memang tak sangka lah nama kedai Grab & Go. Tapi makanan dia memang ala-ala hotel.